Kan aku cakap muka aku ada subtitle kan. Bila passenger Mak Saleh ni, dia macam komplain. Aku tak ingat situasi dia. Tapi dia komplain, dia kata anak dia lapar. Masa tu flight delay. Anak dia lapar semua kan. Lepas tu kan, aku kan pergi roll aku punya ais. Ya Allah, kau pun obvious. Oh my God. Dalam hati aku, dekat airport tu besar. Kau prepare lah biskut ke apa kan. Aku boleh bagi kau biskut, aku boleh bagi apa pun. Apa yang ada dalam aircraft tu aku boleh bagi. Tapi kau janganlah. Kau macam nak menyalahkan. Kau tak. So aku dengan tanpa sedarnya kau boleh kontrol emosi aku. Aku pergi lepas tu dia cakap apa, don't you roll your eyes on me. Dia cakap tu kan. Baru kau sedar yang kau dah roll. Aku macam ya ke? Ya ke? Aku macam tiba-tiba oh sorry. Aku balik gali sepak-sepak muka aku macam kau ni kenapa? Share dengan korang satu soalan yang dia tanya. Soalan apa? Yang aku ingat lah. DCA ni tanya. Dia kata okay, crash. Okay, crash. You je yang survive, dia kata. Dia kata kan. So you as a crew, ada crew lain ada dekat depan you apa semua, you dah buka pintu. Sebelum you buka pintu tu kan, apa you buat? Apa you nak buat dengan diorang mayat-mayat ni kononnya? Tu aku cakap lah, aku remove. Dengan kau jadi arwah Soalan aku. Dia pandang je muka aku. Kau ada masa nak remove. Kau hebat sangat, kuat kau ni, dia kata. Itu dead body lagi kan. Soalannya. Dia kata apa, tak ada masa. Dia kata buka je pintu tu, get out. Kan. Bila dah cakap kan, lepas tu dia kata, can I tell you something? Dia cakap tu kan. Aku cakap, yes please. Dia kata, okay, I think you should do something with your eyebrow. Masa tu eyebrow aku cenih. Macam tu apa maksud? Sinchan. Ambil guru ke? Tebal weh. Yes. Kan? Tebal. Lepas tu dia kata because the moment you entered the room earlier. Kening masuk dulu. Dia cakap aku tak nampak pun muka kau. Tapi aku nampak kening kau dulu. Habis servis kan kita tutup semua lampu. Kita draw curtain gali kita kan. Lepas tu duk sembang-sembang. Aku ni tengah duk bancuh ayak nak minum semua kan. Babe, tiba-tiba curtain tu terbuka. Kau tahu tak, ada Mina Harap ni dengan sarung tangan hitam dengan nikab tutup semua tu. Ya. Tak ke nak tercabut nyawa aku. Aku dengan stewardess ni menjerit sampai passenger bangun, babe. Kau jerit? Lepas tu dia, sorry. I just want to ask for water. Aku macam dia pakai nikab yang tutup semua. Ya. Tangan dia pakai sarung tangan dia macam tu. Betul. Betul-betul sebelah aku. Mau tak menjerit? Aku dengan stewardess tu menjerit. Passenger semua bangun. Lepas tu kan aku kata, so are you okay with the 7-Up? Tanya lagi. Lepas tu dia kata, no, I want particularly Sprite. Particularly dia cakap tu dengan aku tau. Okay, aku kata sorry sir, I get you something else. If you don't like 7-Up, we still have Pepsi, Coke. Aku kata kau memang menduga ya. Keimanan. So how? Aku cakap business class, go ask. Dia suruh aku cakap no, we catered only Pepsi and 7-Up kan. I want particularly 7-Up. Aku dah stress. Banyak kali dia mention particularly tu, aku rasa 3-4 kali. Then aku dah sampai sini. Aku cakap, sir, we have particularly 7-Up. Aku jadi tu dengan kepala aku goyang-goyang. Passenger dah terbahak-bahak gelak. Dia tengok aku, okay. Lepas PM tu bukan nak fikir nak belajar balik ke apa ke, dah start cari kerja. Macam-macam kerja saya buat waktu umur 18 tu dah start cari kerja. Saya pernah kerja di Seri Petaling, pencuci buah betik. 1 jam RM1. Kau percaya tak? Kau ke mana, Fiza? 1 jam RM1. Kau ke mana, Fiza? Kau gelak, kau pergi mana? Dia cakap buah betik, dia gelak tak? Nak tercabut nyawa. Kenapa buah betik? Okey. Kamu bukan temikai. Okey, temikai tak perlu dibasuh. Tapi betik ni
Faham? Okay. Dia nak export ke luar negara. So betik ni warna hijau semua, tak ada warna kuning. Memang hijau. Bila dia cuci dengan satu ubat ni, sampai sana dia akan kuning. Just nice. Ini as per yang SPTM beritahu lah. Tak tahu pula ada pekerjaan. Yes, betul. Ada pekerjaan ni ya? Yes, 1 jam RM1 ya, Dik. Sangat nak tercabut pinggang, Dik. Sejam RM1. Yes. Dengan Dah sejam tu berbiji kau boleh buat. berbiji-biji. Tapi masalahnya nakkan duit. Satu hari 8 jam sahaja, RM8 nak dapatkan 8 jam tu. Ya Allah, Dik. Sampai rumah pengsan, Dik. Pengsan. Basuh betik. Ya, basuh betik. Benar ya. 777 juga. La ilaha illallah. Flight malam, long haul juga. Okay, waktu tengah buat servis, you 777 ni dekat galley tengah tu, dekat door 3 tu, you pun orang kata apa, kelang kabut juga. Kejap nak tengok kiri, kejap nak tengok kanan, mana nak tengok LS, mana nak tengok stewardess. Tiba-tiba LS panggil macam ni. Tangan dia, I dah meluat dah ni. Kenapa benda lagi lah dia cakap kan. Aku dah entertain kau macam-macam dah. Stewardess ni aku tak sempat nak tengok lagi. Dia kata, pensi ni nak kopi. Lah, waktu tu belum lagi tea coffee lagi tau. Masih lagi ni. Dia kata sebab pensi tu tak makan, you kena bagi tu kopi. Masa dia nak keluarkan TC cup tu, you kena keluar SU, kena keluarkan, kena masukkan balik semua. Baik kerja. Waktu tu kepala otak dia laju. I ambil dulu daripada kad tu dulu, terus bawa pergi sana. So, waktu nak pergi ke sana, I macam nak terkentut ke nak apa ni. So, I dah tak peduli sebab dah kepala otak ni nak fikir servis nak cepat. I kentutkan je lah. Sebelum nak sampai ke galley tu. Rupanya bukan kentut ya. Cirit ya. Ya Allah. Lepas tu? Bila dah tercirit, takkan you nak tetap teruskan you punya ni kan? So of course lah, nasib baik serius masih lihat kabin. Jadi I punya bag boleh ambil tau. Of course ambil bag, nasib kena ingat kena bawa seluar spare. Kena sentiasa bawa spare. Yes. Betul bang. Seluar kena bawa spare. Memang kena spare. I ambil tu, I dah pergi, dah bersihkan semua, dah bersih, dah suci murni. I keluar balik. Tiba-tiba dia marah. Kenapa you lambat hantar kopi? You masuk gili jap, masuk gili. I tercirit tadi, I terbegak dan keluar. Dia boleh ketawa sampai ke bawah, menggelupur kat situ. Instead of nak marah, I tak jadi. Ada first class. Tapi service dia different. Sebab this one memang different. Sebab Dubai New York dia dapat malam. Dia landing into Dubai pagi. Jadi kan kita pakai jaket biasa nak tukar ke songket kan. Baru buka songket, baru buka je baju tu nak tukar songket. How long you been flying? Aku rasa aku tahu siapa ni. Suara chief stewardess. So gigit betul bukan macam ni. You mean in 777? Tanya tau. You mean in 777? I don't want to know about the little mosquito aircraft. Little mosquito. Dia panggil 737. Lepas tu cakap tak apalah, harung lah nak buat macam mana kan. No choice. Ya Allah. Tapi disebabkan first service tu ialah supper, dia hanya serve sate dengan some light Ya betul. pie macam tu. Tetapi kepala otak kau boleh fikir, oh ada breakfast sekejap lagi, kau ada masa nak study. Ya. Breakfast service. Inilah breakfast service yang merananya. Breakfast service nak set, kau fikir kan dulu. Betul. Kau wheel out the trolley in the cabin tau. You serve in the cabin dulu. So bila you serve in the cabin, kalau you ingat set up trolley, you dekat atas tu dia ada nasi lemak, dia ada omelette, dia ada apa semua atas tu kan. Second chef, breakfast dia akan ada spare cutlery, dia akan spare semua benda. Allah. Jadi kita pun serve lah. Serve. Lepas tu bila sampai main course tadi tu, saya ingat lagi Datin Sri nak makan apa? Dia kata, what would you like to have for your breakfast, Datin Sri? Kita share trolley dengan chief. Oh, I'll have the nasi lemak. Okay. So jadi kita kat depan, kita pun set lah nasi lemak, letak semua. Lepas tu dah settle, dah letak cutlery, nak tolak trolley ni. Nak tolak trolley. Tolak dia hold trolley. Aku cakap, kenapa dia tahan aku punya trolley ni? Kau punya chief lah. Chief lah. What is the cutlery for nasi lemak? Oh, dia ketak bibir ni depan passenger kan. Ketak bibir menahan. Fork and spoon. Oh, pandai. Fork and spoon. Lepas tu tolak lagi. What is the cutlery for nasi lemak, Faizul? Fork and spoon. Dah ada geram nak landing kan. Lepas tu aku pun tengok apa benda masalah dengan table setup aku ni. Tengok. You tahu I letak apa atas tu? Serving gear. Instead of fork and spoon, kau bayangkan serving gear tu besar ni tau. Aku cakap, ya Allah besarnya cutlery dia. Kan kat second chef ada spare serving gear. Aku ambil serving gear tu, aku letak. Aku cakap, ya Allah, nampak butter knife besar ni, serving gear ni besar ni. Tak koyak mulut Datin Sri tu. Kita penat, kita dah stress kan, kita tidur. Kita tidur. Lepas tu hari kedua bangun, tak keluar lagi, masih tak keluar. Tiba-tiba phone bunyi, angkat. What are you doing? Ayat dia.
Ingat, nak stop boleh selamat. Apa dengan dia weh? Tak, dia memang macam tu. Dia cakap macam tu. Kalau kau kenal dia, kau Ha, pun dia nama memang cakap macam tu. Dia memang macam tu. Okay. Ya, lepas tu I just woke Okay. up. See you in 10 minutes time. Itu je ayat dia. Kat bawah. Kat bawah, kat lobby. Sampailah lobby. Lepas tu, kan dulu Dubai kita akan pergi Carrefour. You. Carrefour Dubai. Masuk kat dalam tu. Ha. Lepas tu dia cakap, I nak you hafal sayur ni dari hujung ke hujung tu. I cakap, hafal sayur? I cakap, sayur apa? Ni, semua ni you hafal. I cakap, matilah dia ni. Kita pun hafal lah sayur ni. Lepas tu dia pergi, dia tutupnya tag tu. What is this? Macam cikgu. Kau dah macam cikgu dah kat situ. Ya, tetapi satu benda, tanpa Bagus. dia, I tak belajar banyak benda. Betul. Dialah satunya chief yang sampai selepas tu bila I fly, dia akan cukup, I nak steward tu, I want that one. Okay. So jadi maksud saya nak sampai kat sini, bukan semua orang yang garang kat airline tu bagi bad influence kat you. Kau dah suruh kau belajar sayur tu, mestilah kau ingat. Belajar sayur, belajar cheese. Dalam flight tu, Dubai, New York, Apa jadi? kena lagi. Dulu serve ice cream sebiji, kau kena potong. Ice cream tu sebiji. Ya. Macam Veneta ice cream tu, tapi dia macam bola. You kena potong tau. Kau dah lambat keluarkan. Kau rasa keras tak ice cream tu? Macam batu kan. Dia nak potong depan passenger ni. Aku buang warming cabinet. Gedebung ice cream. Tak menipu. Menipu kan? Nak menipu. Dia pun pakai glove. Dia cucuk kuku dia. Oh lembut lah. Luar dia memang lembut. Dalam dia, Dalam dia ketung. dia pun tolak. Would you like to have the ice cream? Dia macam tu tau. Dia dia very macam macam tu. tu. Bila dia potong. Dia kata push the trolley back to Delhi. Itu je ayat dia. Balik dia bagi tray, dia bagi ice cream tu, letaklah ice cream atas ni. You finish the whole ice cream. Lepas tu iPad pun lalu, bang, dia suruh habiskan ice cream. Habiskan je lah Faizal. Dalam flight tu ada 3 steward. Flight tu very harmoni. Melayu, Cina dan India. Ya. Flight tu lah. Jadi 2 senior steward ni, satu kerja B, satu kerja D. So jadi sebab kita junior kan. So New York, Dubai tu dah macam baik sikit. So kita pun pergi Carrefour. So one of the Indian steward bagi tahu, dia kata, Nya, nanti pukul 3 kat depan pintu tau. Itulah dia cakap. Sebab ada transport. Dia kan nak kejar transport 3:30. Okay. So kami pun kat dalam dengan satu steward lagi ni. Jalan-jalan pukul 3 tak sedar. Dia pun pergi ke counter announcement. Okay. Excuse me, can you page for my friend? Okay. Dia pergi counter. Counter kata, oh, we didn't do public paging. Mana boleh, babe? Mana boleh public Mall paging? besar kot. Lepas tu dia cakap, oh no, because my friend, we are not familiar about this mall anyway, so can you help to page because they are really inside your mall. Can you page for them? So dia kata, no, you just give me the name, I'll do the paging. So orang tu buat paging. Tapi bila dia buat paging, you know that orang sana bila buat paging, dia sebut nama kau tak clear. Betul, nama tu lain. Varo and Raymond, your friends, where kau tak faham apa announcement dia. Jadi steward ni train announcement. Yeah. Excuse me, you pronounce my friend's name wrongly. Can I do the paging? Dia You cannot do the paging. Dia nak buat paging. Okay. Kemudian dia pun, orang tu bertekak, orang tu pun bagi. Lepas tu dia buat paging dalam bahasa Inggeris lah. Paging for Faizal and Desmond, Siva here. It's already 3 o'clock. I'm waiting for you in front here. Paging for Faizal and Desmond, nya, cepatnya. Mak kat pintu depannya, dah pukul 3. Orang tak faham. Satu mall tu, nya, cepatnya. Dan chief stewardess yang garang tadi dalam mall.